Ramai tak tahu Malaysia sebenarnya pernah selamatkan Iran masa negara tu hampir muflis. Kita rewind balik pada tahun 1988, Iran baru je habis perang 8 tahun dengan Iraq. Negara mereka hancur, ekonomi lumpuh dan paling teruk rizab US dollar mereka hampir kosong. Apa jadi? Rakyat Iran mula terputus bekalan makanan asas. Nak masak pun tak boleh sebab minyak masak dan lemak makanan dah habis. Dalam keadaan semua negara anggap Iran ini berisiko tinggi, Malaysia buat satu langkah yang sangat-sangat berani. Pada Ogos 1988, Malaysia jadi negara pertama di dunia sign satu perjanjian khas BPA iaitu Bilateral Payment Agreement, yang mana macam mana BPA ini berfungsi. Tak ada USD tak apa, kita bypass sistem US dollar. Bank Negara Malaysia dan Bank Pusat Iran jadi penjamin untuk semua urusan perdagangan. Maknanya, syarikat dari Malaysia boleh jual barang dan kerajaan Iran akan jamin bayaran tersebut. Jadi kat sini dia jadi zero risk. Dengan sistem ini, Malaysia hantar minyak masak kelapa sawit dalam jumlah yang besar ke Iran. Hasilnya apa? Hasilnya rakyat Iran tak lagi kebuluran dan Malaysia pula berjaya buka pasaran besar di Timur Tengah. Fast forward pada hari ini, bila Selat Hormuz jadi zon panas, kapal dagang Malaysia antara yang dapat laluan selamat. Dan ini disahkan baru-baru ini oleh Menteri Luar kita baru-baru ni, dan itulah hasil hubungan baik kita dengan negara luar. Dan dari dulu lagi Malaysia bab ni memang champion. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.